Abang Cak. Assalamualaikum Abang Cak. Waalaikumsalam. Mau try ni bang, apa benda ni? Okey, kita sekarang ni kita ada nasi hujan panas bersama kambing kawar dengan ayam bali. Okey, boleh nak try bang. Okey. Ini dah. Kandak nasi hujan panas guys. Hujan panas. Masya-Allah. Warna-warni. Ya, dia warna hijau ada, kuning ada, merah ada. Oi, boleh try bang. Kita kasih one portion One portion bang. Okey, dalam dia pun kita letak gajus, ada kismis. Macam-macam baru padu. Baru padu mai. Tak panas, hujan. Tak hujan, panas. Hujan panas. Jadi bang, lauk macam mana bang? Okey, ini kambing. Kambing Kambing ni gulai kawah. Boleh. Memang lembut gila. Tengok. Masya-Allah. Tengok dah hancur. Hancur. Lembut dia. Boleh bang, nak try bang kambing ni. Makcik nenek pun boleh makan. Boleh Ahmad lauk. Nampak sedap. Kita bagi dengan gentang sikit. Ya. Nasi hujan panas guys. Ya. Kari kari dia tu. Masya-Allah. Lepas tu di sebelah ni apa bang? Dekat Havoc Festival ni, satu ni je menu yang ada. Nama dia ayam Bali. Ayam Bali. Dia gabungan ayam masak merah campur dengan ayam masak kicap. Macam sedap. Yes, memang sedap. Bukan menu je sedap. Terliu guys. Dia ada bahagian peha dengan tai ataupun kepak dengan dada. Okey, boleh yang ni. Ya. Warna dia. Tengok tu. Ini mesti Tengok dia punya. Tu. Ya Allah. Campur dengan cili api. Daun kari. Berapa ringgit bang? RM15 ya? RM15. Apa yang tak boleh? One portion RM15 je. One portion. Dapat kambing, dapat ayam. Ya, dapat lagi papadom. Dapat papadom lagi. Dapat lagi jelantah timun nanas. One set macam ni. Nampak sedap. Dapat dua ni lagi. Dapat dua lagi. RM15. Yeah.